Ya, kita sudah pun live di TikTok. Assalamualaikum, salam muhibah. Kita jumpa lagi di Telaah. Telaah adalah merupakan program ulasan buku terbitan KPT sudah berusia 1 tahun. Hari ini berapa bulan, Azim? 1 tahun 5 hari. 1 tahun 5 hari dah usia. Kerana ia dilancarkan oleh PMX tahun lalu, 1 Jun, juga bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan kami mengulas buku dengan membawa sama ada penulis ataupun pembaca. Tetapi hari ini kami bawa penterjemah. Itu satu elemen yang menarik. Kerana saya rasa dalam hampir 70 episod kami bersiaran, pertama kali kita bawa penterjemah rasanya. Dan buku kualitatif, cabaran yang berbeza kerana membincangkan elemen-elemen yang sifatnya empirical untuk dibawa kepada kefahaman marhain. Ini buku yang saya maksudkan, iaitu 30 kemahiran asas penyelidik kualitatif, merupakan edisi kedua oleh Profesor Creswell. Kepada mereka yang mendalami bidang penyelidikan kualitatif, ini kira maha gurunya lah kalau boleh saya sebut begitu ya. Dan tetamu saya adalah penterjemahnya Dr. Nur Safura Muhammad Faiz. Kita beri tepukan kepada Dr. Nur Safura. Terima kasih kerana hadir di dalam telaah pada kali ini. Doktor kini kerjayanya di UTHM. Ya, betul. Dan takhasusnya adalah penyelidikan kualitatif. Betul. Sehingga kan, ini yang kena cerita ni sebab dia punya academic credential tu satulah. Extracurricular dia, klinik ni. Okey. Klinik ini benda yang luar daripada jalur career tu. Itu apa? NGO ke, perniagaan ke, klinik. Apa dipanggil klinik tu? Klinik Nur Safura. Bukan. Klinik Ask Dr. Nur. Okey. Jadi tujuannya juga adalah untuk melatih. Betul. Pesakitnya siapa? Pesakit klinik ni siapa? Dia sebenarnya klinik Ask Dr. Nur ini telah ditubuhkan pada 2019. Okey. Lepas tu bermula dengan permintaan, tapi idea tu sebenarnya datang daripada orang paling dekat dengan saya, iaitu suami saya lah. Baik. Yang juga datang ni kot? Yang bawa penyokong nampaknya hari ni. Ya, penyokong, pendukung. Okey. Dan beliau mencadangkan bahawa adanya satu ruang yang diwujudkan bagi mendiagnosis masalah-masalah penyelidik baru terutamanya, kerana penyelidikan kualitatif ni sesuatu penyelidikan yang sangat abstrak. Jadi setiap kes ataupun setiap penyelidikan, setiap kajian yang hendak dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif ini biasanya memerlukan satu perbahasan, memerlukan satu perbincangan dengan pakar-pakar kualitatif secara dekat. Jadi apabila penyelidikan ini, metodologi ini dah semakin ramai pelajar nak guna, terutamanya pasca siswazah lah. Baik. Tapi bidang ini sebenarnya baru juga naik di Malaysia ni. Bidang penyelidikan kualitatif ini. Jadi pakar-pakarnya pun sebenarnya sangat kurang. Baik. Jadi inisiatif ini telah sebenarnya disarankan dan telah kira macam minta sokongan daripada fakulti di Universiti Tun Hussein On Malaysia dan disokong penuh oleh Perpustakaan Tunku Tun Aminah, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi atas segala perbincangan tersebut wujudlah satu bilik konsultansi yang dinamakan Klinik Ask Dr. Nur yang setiap hari Jumaat khusus untuk sesiapa sahaja, luar negara, dalam negara, online, fizikal, untuk buat appointment dan hadir bagi mendiagnosis secara khusus masalah dalam penyelidikan mereka. Baik. Sekaligus jawapan itu membawa kepada rentetan banyak soalan susulan saya. Mungkin soalan itu tidak terus terjun kepada inti buku ni, tapi ia prolog yang penting sebab ia akan membawa makna yang lebih besar. Saya membayangkan audien yang menonton baik, audien yang berada dalam dewan ini baik. Mereka bukanlah ahlinya dalam bidang penyelidikan kualitatif. Jadi saya juga mengharapkan telaah ini membawa makna kepada mereka dalam bidang yang mungkin asing. Apabila doktor mewujudkan klinik itu, gambarannya tadi sudah ada pun klien. Tadi saya sebut pesakit, minta maaf lah. Itu istilah gurauan saya lah sebab namanya klinik kan. Bila kliennya itu juga ada dalam dan luar negara. Mungkin elok kita mulakan dulu sebelum terus terjun kepada 30 ciri ataupun kemahiran asas ini. Penyelidikan kualitatif. Satu pihak, tentunya di sini ada penyelidikan kuantitatif. Jadi apa bezanya? Kerana gambaran umum yang cepat saya dapat adalah di dalam penyelidikan, bila ada elemen SPSS, statistik dia nampak lebih seksi macam penyelidik. Lebih seksi. Itu dah masuk klinik juga lah tuan. Bila penyelidikan tu sifatnya kuantitatif dirasakan kredibel, kuat. Tapi dalam penyelidikan kualitatif ni perlu sampai di klinik-klinikkan. Itu usikan saya sajalah. Tapi kita berkenalan sikit. Penyelidikan kualitatif ini apa? Dan benarkah pendapat saya itu tadi? Bahawa nampaknya dalam polemik penyelidikan ini seperti anggapan umumnya untuk mendapat
muatan makna yang besar, kita harus melihat kuantitatif dan lebih berbanding kualitatif. Apa jawapan balas pakar kualitatif? Okey, terima kasih Tuan Syed. Pertama sekali untuk menjawab, saya mulakan dengan asas lah kerana kita tahu penonton dekat sini pun tak semua yang memahami tentang bidang, tetapi semua tahu apa itu kajian, apa itu penyelidikan kan. Jadi sebenarnya secara asasnya kita ada dua bidang besar. Satu adalah bidang sains dan satu adalah bidang sains sosial. Dan perbezaan yang paling ketara adalah bidang sains sosial ini melibatkan kajian-kajian yang berkaitan dengan manusia. Okay. Dalam penyelidikan sains sosial pula, ada dua pendekatan metodologi yang biasa digunakan. Dan kedua-dua ini dia macam yin dengan yang. Dia sangat berbeza tetapi kita panggil dalam bahasa Inggerisnya it complements each other. Pelengkap. Melengkapi, saling melengkapi. Cumanya dekat Malaysia ni, di Malaysia ini penyelidikan ataupun kajian, bila kita bawa kajian ini memang betul lah tu macam Tuan Syed kata, dia seksi kerana ianya lebih ramai orang guna. Dia lebih ramai orang suka. Dia adalah pendapat majoriti, senang kita nak faham. Dan norma pemikiran penyelidik ataupun pengkaji-pengkaji, biasanya dia suka benda-benda yang boleh kita nampak, benda yang straightforward. Yang benda boleh dikira. Betul. Kalau kita pergi kedai, kita akan tengok, biasanya kita tengok apa? Harga. Betul kan? Nasib baik jawapan saya betul. Risau juga kalau salah tadi, malu saya audience. Okay, jadi bila kita dah biasa dengan norma begitu, bila kita buat kajian, bila kita masuk universiti, kita akan biasa dengan nombor-nombor. Jadi itu sebab biasanya kajian melibatkan penyelidikan kuantitatif. Nama pun kuanti, jadi akan melibatkan numerikal lah. Tetapi macam tadi saya kata ada yin dengan yang. Di sebalik itu, selain daripada itu, sebenarnya ada satu lagi pendekatan yang kita namakan kualitatif. Okay. Dan pendekatan kualitatif ini dia sebenarnya lebih sangat dekat dengan manusia. Kita mengkaji, memahami manusia, memahami dan memaknai kehidupan manusia melalui pengalaman-pengalaman dan realiti yang dilalui oleh manusia tersebut. Jadi kita akan mengkaji Tuan Syed, cuba memahami pengalaman Tuan Syed, kita cuba memahami kenapa Tuan Syed buat sesuatu dan kita cuba memaknai benda itu dan kita akan laporkan supaya ianya juga menjadi seksi. Makin banyak soalan susulan saya lepas ni, kita tak boleh berhenti 45 minit ni Doktor. Okey, teruskan. Teruskan dengan soalan. Doktor sudah habis menjelaskan. Doktor jangan banyak sangat tanya saya soalan ya. Saya bukan ahlinya, saya takut saya tak boleh jawab. Tapi saya katanya soalan senang je, jangan risau. Saya malu dengan penonton nanti soalan saya jawab salah nanti. Cuma begini, itu pentingnya untuk kita memahami bagaimana kualitatif itu melengkapi ya. Betul. Kerana saya mendapat gambaran selepas menerima buku ini dan menelaah sikitlah siapa Creswell ini. Digambarkan bahawa buku ini walaupun sifatnya yang sangat objektif, dia macam modul ni. Dia sifat dia langkah demi langkah. Dalam dunia penyelidikan kualitatif, buku ini seperti dianggap macam buku teks wajib. Boleh saya sebut begitu? Tolong kongsikan dengan penonton betapa pentingnya naskah ini dan siapa Creswell. Alright. Jadi untuk pertamanya, Profesor Dr. Creswell ini tidak asing langsung dalam kalangan pengkaji dan penyelidik kualitatif kerana kata Tuan Syed tadi, beliau adalah mahaguru lah dalam bidang ini. Jadi beliau ni sebenarnya memang sengaja menghasilkan buku 30 kemahiran asas untuk melengkapinya sebagai sebuah buku teks untuk satu semester yang sebanyak 15 minggu. Jadi itu sebab memang macam Tuan Syed katalah nampak sangat objektif kerana tujuannya begitu. Jadi satu minggu beliau akan ajar 2 kemahiran dengan harapan habisnya 15 minggu akan dapat ke semua kemahiran. Dan kemahiran itu adalah kemahiran asas. Bermaksud setelah habis kita tahu 30 kemahiran ini, insya-Allah kita akan ada asas untuk melakukan penyelidikan kualitatif dengan baik. Itu pun dicadangkan selepas itu adalah dengan penyeliaan yang betul, dengan pemahaman yang betul dan dengan penyelia-penyelia dan pakar yang betul lah. Kena cerita sikit kepada penonton ni sebab saya dah tahu. Asal usul macam mana dari tauliahkan boleh dapat hak cipta menterjemah ni satu pengalaman peribadi yang ramai tak tahu ni. Kena kongsi sikit dengan penonton.
So sebenarnya ceritanya bermula pada akhir tahun 2023 bulan November. Sewaktu itu sebenarnya kita ada satu persidangan yang namanya International Qualitative Research Conference, IQRC. Dan saya pada waktu itu terlibat sebagai jawatan kuasa pelaksana. Kerana persidangan itu adalah anjuran Qualitative Research Association Malaysia. Dan saya merupakan eksekutif komiti lah, jawatan kuasa eksekutif dalam persatuan tersebut. Jadi pada waktu itu John Creswell dan seorang lagi ucap tama iaitu Martin Christensen hadir dan ada satu malam itu adalah malam kita panggil malam jamuan dengan pelaksana lah. Okay. Pada makan malam tu kami ni yang jawatan kuasa pelaksana ni ada yang dah naik ya lepas makan malam dan saya dan beberapa orang lagi segelintir sahaja yang tinggal di situ dan mungkin kerana John Creswell dia zon berbeza kan, jadi dia tak boleh nak tidur kan. Jet lag lah tu. Ada jet lag agaknya. Okay. Jadi beliau terus tanya kepada kami yang tinggal ni, dia kata jom kita ngetih. Saya dah terjemah jom kita ngetih. Jadi kami ni keluar daripada restoran tu je kat depan tu je. Ngetih lah. Ditakdirkan pada waktu tu tempat duduk saya tu saya yang paling akhir datang dan tempat duduk saya tu betul-betul di antara ucap tama pertama John Creswell dengan ucap tama yang kedua. Jadi pada waktu itu saya dalam minda saya sebab saya telah pun mengajar subjek ini, penyelidikan kualitatif sebagai sebuah subjek ni selama 11 tahun. Jadi saya ada banyak persoalan dan buku-buku beliau kerana beliau telah mengeluarkan lebih daripada 30 buah buku metodologi kualitatif. Jadi saya ada banyak persoalan kerana selalunya bila saya study ataupun untuk buat nota, untuk mengajar, saya bergaduh dengan buku. Jadi saya tak ada orangnya untuk nak jawab kan. So malam tu saya rasa macam inilah peluang aku untuk bertanya. Jadi saya tanya kepada beliau teruslah, saya kata muka surat gini-gini, pada buku ini ada benda yang saya nak tanya. Kemudian berlakulah pertukaran intelektual antara saya dengan Dr. Creswell. Dan juga sebenarnya Dr. Martin tadi pun masuk sekali lah dalam perbincangan tersebut. Lebih kurang tak adalah lama sangat, lebih kurang dalam 40 hingga 1 jam. Akhirnya diakhiri dengan soalan Dr. Creswell lah, John Creswell. Would you like to translate this book? Exactly. Nampak boleh main silap mata kan, boleh nampak perjalanan kan. Ini bos ada sini. Betul telahan saya ya. Betul. Would you like to translate this book? Yes. Dia ada sikit beza je lah. Why not you translate the book. But masa tu dia tidak tanya lagi buku apa dan waktu tu saya tiada dalam saya punya minda. Jadi saya waktu tu lebih kepada nak tahu persoalan-persoalan yang bermain di fikiran saya selama 11 tahun itu. Jadi malam tu saya tidak menjawab apa-apa. Kemudian saya lebih kepada kita panggil bahasa Inggeris starstruck. Kerana sosok figura John Creswell ni dia macam Michael Jackson dalam bidang saya boleh bayangkan. Jadi waktu tu macam bercampur aduk lah perasaannya kan. Kemudian bila pulang ke universiti, saya menjalankan tugas hakiki di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi saya mengajar kursus ni dan sudah pasti saya bercerita dengan pelajar-pelajar dalam kelas. Jadi saya bercerita tu dengan keadaan kalau pelajar Gen Z dipanggil FOMO lah kan. Jadi saya masa tu, jadi saya pun cerita saya jumpa Michael Jackson dalam bidang kita ni. Jadi waktu itu saya kata saya tak terima tawaran tersebut. Jual mahal juga. Boleh dikatakan lah kan, boleh dikatakan begitulah. Tapi saya masih ingat seorang pelajar yang paling kuat suaranya, sebenarnya saya dah pun berterima kasih kepada beliau, namanya Syahrina, kalau dia mendengar lah kan. Jadi Syahrina terima kasih banyak-banyak kerana suara dia sangat kuat pada waktu itu. Dia kata, doktor buatlah untuk kami. Dia kata, doktor mungkin tak perlu tapi kami perlu. Waktu itu saya sebenarnya tergamam jugalah. Jadi selama 2 minggu saya tak boleh berhenti memikirkan permintaan tersebut. Dan saya rasa waktu itu agak emosi sebenarnya sebab saya rasa pentingkan diri sendirinya saya ini. Sebab hanya kerana saya dah tahu jawapan yang saya nak tahu daripada John Creswell, saya tidak pun memikirkan kenapa sebenarnya saya perlu jadi pendidik, kenapa perlunya saya jadi penyelidik. Dan kemudian saya bincang dengan suami saya lah, siapa lagi kan. Jadi saya pun bila perbincangan tu berlaku, saya kata saya nak terimalah
tawaran tersebut cuma dah 2 minggu. Okay. Jadi malulah juga kan nak tanya balik. Tapi Yeah. saya kuatkan juga semangat untuk email semula kepada beliau. Kerana kami dah pun tukar nombor telefon, kami Baik. dah pun tukar email dan saya email, saya tanya tawaran tu masih terbuka ke? Ya. Kemudian saya rasa saya kira dalam tempoh tak sampai 2 minit, Dia sebenarnya jawab. beliau jawab. Ya. Kerana dia memahami konsep istikharah agaknya. 2 minggu tertempoh. Agaknya lah. Sebab beliau pun sebenarnya waktu itu sudah pun 79 tahun. Ya. Jadi banyak pengalaman. Saya rasa ada banyak sosok ilmuwan yang sebegitu. Tapi kita terus terjun kepada inti buku ni. Apa nama pelajar tadi? Syahrina. Syahrina. Saya yakin Syahrina dapat pahala yang besar dengan provokasi yang dibuat. Ya. Dalam hal ini saya nak bertanyakan tentang itu ya. Kerana buku ini adalah buku magnum opus bidang penyelidikan kualitatif Betul. lah. Dan bila ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, satu perkara adalah saya menganggap ada kelompok akademia malah dalam bidang khususnya di Malaysia. Kita ni sangat multilingual. Bila kita membaca buku khususnya dalam bidang yang sifatnya akademik ni, kita ada preference, kalau saya lah sekurang-kurang, saya yakin doktor juga. Kita akan opt English text rather than Malay. Sebab proses menterjemah ni, kalau kaling-kaling setengah istilah tu kita tak jumpa istilah yang tepat atau mungkin tersasar. Boleh cerita sedikit tentang itu kerana saya yakin bila kita mengalih bahasa yang teknikal sifat ni, dia ada nuansa akademik, nuansa sosial yang di situlah datangnya peranan ITBM agaknya. Ke apa peranan Nusuf, doktor? Tuan Syed macam dah tahu je jawapannya nak ke Saya mana. saya ni main tebak aja ni kan. Tak ada tahu jawapan. Ya. Jadi pada waktu saya mulakan sikit, pada waktu yang malam yang John Creswell ajukan persoalan tersebut, saya sebenarnya respon sama macam Tuan Syed. John, kita panggil John kan? Ya. John, I don't read Malay books. Betul? Ya, dengan perasaan agak sebenarnya bila fikir balik malulah kan. Yalah. Tetapi waktu itu jujur jawapannya macam Tuan Syed katalah. Ya. Tetapi bila Syahrina tadi dan rakan-rakannya menyuarakan begitu, saya kembali kepada pendidik. Saya kembali kepada kenapa tujuan saya jawab begitu. Itu hanyalah sangat selfish lah pada saya kan. Sebab sebenarnya pendidik ni dan penyelidik ni tujuan dia adalah untuk mendidik generasi akan datang. Jadi dalam bidang pendidikan kualitatif ni, satu benda yang paling selalu saya jumpa adalah salah faham. Dan antara sebab salah faham tersebut adalah bidang ini bidang yang sangat abstrak. Bila pelajar yang ataupun sesiapa sahaja penyelidik yang mungkin mempunyai asas bahasa Inggeris yang tidak kuat sangat ataupun kerana dia teknikal, bila baca buku bahasa Inggeris, mereka ingat, mereka faham tetapi sebenarnya salah faham. Ya. Jadi salah faham itulah Dan yang itu lebih sukar ditangani. Ya, Kerana betul. dia rasa dia betul tapi sebenarnya dia salah. Jadi klinik tu. Okey. Sesi klinik Sekarang itu. saya faham perlunya klinik itu. Betul. Jadi bila dalam sesi klinik ni saya dapati bahawa ini adalah perkara yang sangat biasa, diagnosis yang sangat biasa. Jadi saya perlu buat sesuatu lah saya rasa kan. Jadi waktu itu saya dalam kepala saya sebenarnya dalam minda saya ini hanya ada 2 syarikat sahaja yang ada kita panggil credibility untuk membimbing saya juga dari segi terjemahan. Pertama, antaranya lah tentulah ITBM lah dan nama pun Institut Terjemahan kan. Jadi saya sangat yakin dalam Institut Terjemahan tu adanya pakar-pakar yang boleh membimbing saya sekiranya ada salah faham, ada teknikal masalah-masalah, teknikal terminologi dan sebagainya. Jadi saya rasa alhamdulillah Allah bukakan jalan tu seluas-luasnya. Kebanyakannya jalan yang tidak saya sangka. Dan akhirnya Encik Zahrul sebenarnya yang pertama sekali dekat syarikat ITBM ni telah membalas email tersebut dan membuka ruang tu demi ruang sehinggalah ke penerbitan bersama dengan Jabatan Penerbitan yang diketuai oleh Encik Nizam lah. Ya, doktor menyebut bahawa ITBM ini yang berkredibiliti. Saya nak tambah sikitlah sebab ada orang ITBM sini. Bukan hanya berkredibiliti, mereka juga berstamina, sangat. Bersemangat, saya nak sebut gairah dengan penterjemahan lah. Kerana khususnya menterjemah karya yang sebegini, istilah tu agak kasar tapi itu menggambarkan dengan tepat. Bukan semua orang seronok ataupun mudah terjun menterjemah buku-buku yang sifatnya sangat objektif dan ini bukan bacaan popular lah. Kalau kita fikir nak bayangkan buku ini akan jadi melawan bestseller itu agak jauh sekali. Kita terus terjun kepada 30 kemahiran asas itu. Sebab saya melihat dalam susunannya dia seperti ada peringkat. Kemahiran tu ada peringkatnya. Termasuklah daripada mohon ceritakan kerana saya bukan ahlinya. Okey.
Dia begini, 30 tu seperti John Creswell sendiri maklumkan, beliau sebenarnya bermula dengan 30 tu bukanlah nombor yang tepat. Okay. Mungkin kurang, mungkin lebih dan dirasakan lebih lah. Tetapi beliau mulakan dengan 30. Dan dalam 30 kemahiran asas ini ada 7 bahagian besar. Dan sebenarnya sangat penting untuk saya sebut di sini. 2 daripada bahagian besar itu adalah berkenaan dengan persediaan dan perubahan cara berfikir. Okay. Kerana ia bukan norma. Dia bukan sesuatu yang normal untuk penyelidik berfikir secara kualitatif. Sebab biasanya kita secara by default lah kita panggil kan, akan berfikir secara kuantitatif. Okay. Yang dalam Sekejap, saya jadi tertarik dengan itu kerana itu akan membantu saya jadi pandai sikit lah daripada sekarang kan. Berfikir secara berbeza dan berstruktur. Kalau saya mentelaah 2 bab yang pertama itu, boleh saya sebut begitu? Boleh. Okay. Boleh. Kerana ia membuka minda yang berbeza. Jadi selama ni biasanya kita pandang penyelidikan ni sebagai A, bila membaca 2 bahagian itu sebenarnya 9 bab. 9 bab yang pertama ni adalah berkenaan persediaan dan perubahan paradigma. Maksudnya John Creswell sedar bahawa persediaan untuk sebelum mula penyelidikan kualitatif ini, kita perlu mengubah kita punya paradigma. Jadi saya selalu sebut perkataan yang simple kepada saya punya pelajar lah. Pelajar, saya selalu kata, you kena ubah otak. Kena terbalikkan. Jadi kalau you biasa fikir harga, sekarang ni fikir value. Maksudnya kalau you nampak diskaun 50%, jangan tengok itu sahaja. Kena tengok pula mungkin jenamanya, kita panggil yang ada bintang-bintang kan, dengan pencemarannya, mungkin kena tengok itu juga. Saya teringat Kavi mengatakan if you want to make small changes, change the way how you do things. But if you want to have a monumental change the way how you think. Yes, exactly. Saya nak 2 bab tu masuk klinik percuma ke kena bayar? Tak apa, itu soalan kita jawab tepi nanti. Doktor nak jawab sekarang? Boleh. Senang je jawapannya. Klinik tu setakat ini daripada tahun 2019 memang percuma. Ya Allah, kurniakanlah pahala yang besar kepada Dr. Nur Safura atas kebaikannya ini. Doktor, dalam hal ini, bila kita membuat kajian, tadi digambarkan bahawa beberapa pendekatan. Dan saya membayangkan kualitatif ini, dia akan ada banyak survey. Akan ada banyak soalan-soalan yang akan ditanyakan. Dan saya membayangkan kalau dalam kerangka yang dibangunkan oleh Creswell itu mereka secara sosialnya agak abrupt dan sangat, sedangkan kadang-kadang kita di sini ada waktunya 2 lah. Bertanya mungkin dia akan berlapik-lapik. Yang kedua jawapan juga. Apakah itu juga ditangani dalam konteks menyediakan hasil kajian kualitatif yang bermutu? Ya. Pertamanya kita dalam... Maknanya ada konteks behavioral di situ. Exactly, betul. Salah satu kemahiran yang tidak dinyatakan secara jelas tetapi duduk dalam banyak, kita panggil terjalin dalam banyak bab adalah kemahiran penyelidik menjadi instrumen. Biasa kan Tuan Syed, kalau kita buat kajian, kita akan fikir instrumen tu alat. Okay? Tapi dalam penyelidikan kualitatif, instrumen tu kita. Kita. Dan perlunya kita fleksibel dengan keadaan. Contoh, seperti Tuan Syed tadi sebagai moderator, katakan Tuan Syed adalah penyelidik. Adalah penemu bual. Kita tak buat survey lah, kita panggil kita buat temu bual. Jadi dalam sesi temu bual biasa kita dah sediakan secara kasar soalan-soalan kan? Jadi soalan-soalan tersebut selalunya soalan yang jenis terbuka, jenis yang di mana peserta kajian boleh menjawab apa sahaja mengikut pengalaman mereka. Dan penyelidik tersebut dia harus menjadi seorang instrumen. Bukan sebuah instrumen lagi dah, seorang instrumen. Itu kata ganti yang menarik dalam hal ini. Kita boleh berbincang dengan DVP selepas ini kesesuaiannya. Dalam konteks ini memang seorang instrumen, tepat. Seorang instrumen yang fleksibel, yang mana dia boleh jadikan soalan tu tadi sebagai panduan sahaja. Tetapi penyelidik haruslah berupaya dan mempunyai kemahiran untuk satu perkara dinamakan sebagai positionality ataupun memposisikan diri dia sebagai orang itu. Bermaksud kalau orang itu dia cakap dan tidak mahu berhenti, kita harus sabar. Kalau ikut jadual, kita dah nak habis masa. Tetapi kalau dia masih, peserta kajian tersebut masih lagi gairah untuk berkongsi, kita harus turutkan. Jadi ada banyak kemahiran yang sebenarnya pada saya
Itu juga saya hujahkan dengan John Creswell sebenarnya bila saya menulis ni. Saya kata tak ada kemahiran tersebut kan, sedangkan penting dan kemahiran tersebut dijalinkan di dalam banyak kemahiran dan saya tak puas hati. Tapi kerana beliau mempunyai banyak kesabaran sebab itu dia seorang mahir guru yang besar. Saya suka dengan istilah positionality itu, menyebut-nyebut hampir tergelak lidah. Tapi kalau dalam konteks bual bicara ni di TV dan juga secara dalam talian, dalam talian tu datal. Di TV dan juga datal, disiplinnya sangat berbeza. Di TV kalau tetamu saya tak berhenti bercakap, kita boleh switch off keluar studio. Dalam talian ni tak semudah itu sebab dia anjal waktunya, dia boleh 45 minit, 47 minit. Walau bagaimanapun saya nak beralih lagi kepada 30 ini kerana doktor belum sempat menyenaraikan fasa-fasa itu, saya sudah menebak dan membawa perbincangan ini ke arah lain. Okey. Dalam fasa-fasa itu 30 kemahiran ni mana yang paling apa nak sebut ya? Mencolok, paling dramatik, paling penting? Adakah bab doktor kata mengalihkan otak tu letak ke belakang? Adakah itu? Itu sudah pasti salah satulah. Salah satu. Kalau nak ikutkan pada saya memang ada 3. Okey. Kalau kita sebut sebagai yang paling stand out. Pertama adalah 9 bab yang pertama tadi tu. Jadi kita boleh katakan itu adalah bab mengalihkan paradigma supaya paradigm shift. Yes, paradigm shift. Dan itu sangat penting kerana tanpa perubahan paradigma pemikiran itu, nanti kajian penyelidikan kualitatif ini, pendekatan ini akan menjadi kuantitatif tetapi menggunakan kualitatif. Dan itu biasa berlaku? Kalau ikutkan itu paling kerap berlaku lah. Maksudnya dalam sains sosial disebut kepala belut badan ular. Oh begitu ya. Okay. Dalam bahasa sastra lah. Jadi kualitatif nak dikuantitatifkan dan dengan alasan dia jadi pelik. Jadi biasanya terutama yang novice, mereka akan terus melakukan penyelidikan kualitatif tanpa kemahiran bertukarnya paradigma tadi, tetapi menggunakan paradigma kuantitatif. Jadi akhirnya dia akan jadi satu kerugian yang sangat besar sebenarnya kerana kualitatif ini, dapatan kajian itu dia selalunya memaknai. Jadi bila kita buat kualitatif dengan paradigma kuantitatif, kita tidak dapat memaknai. Dia tidak akan mendarat di landasan yang betul. Betul. Okey, dia akan mendarat di lapangan terbang yang berbeza. Yang lain, saya selalu keliru Firefly ni ke Tawau dia ada di KLIA. Di Subang dia ada. Pun ada juga. Pun ada juga, jadi selalu terbabas. Itu baru 2, satu lagi? Itu satu. Satu. Oh itu baru satu. Soal mengubah paradigma itu tadi. Yang kedua juga telah disebutkan iaitu kemahiran penyelidik menjadi seorang instrumen. Bukan lagi instrumen, bukan lagi alat. Memang tapi adalah penyelidik. Dibengkelkan ni, diklinikkan ni Cik Syafri ya. Jadi itu yang kedua. Kedua. Jadi dia harus biasa dan harus pandai untuk memposisikan diri dia menjadi orang yang hendak ditemu bual itu, memahami keadaan dia dan menjadi pendengar yang baik. Kerana kalau kita tengok, pengalaman saya lah dengan klinik lah terutamanya, yang penyelidik baru ni mereka terlalu terikat dengan panduan soalan yang telah dia telah sediakan dan juga dengan berapa jam yang telah dislotkan untuk sesi tersebut. Jadi dia seolah tidak sabar untuk pergi ke soalan kedua, soalan ketiga. Itu melanggar kemahiran asas sebagai seorang instrumen. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberi keadilan kepada data. Ini selalu kita terlupa kerana akhirnya kita nak siapkan. Kalau pelajar nak siapkan tesis, disertasi. Kalau pensyarah, penyelidik dia nak siapkan laporan mungkin kan. Jadi masa tu sangat terhad. Sedangkan tanggungjawab seorang penyelidik ini, dia haruslah berlaku adil kepada dapatan yang dia dapat. Jadi sekiranya kajian tersebut meneroka pengalaman seseorang, contoh ibu tunggal, maka pengalaman ibu tunggal ni harus kita laporkan dengan keadaan yang adil, yang membawa maksud apa yang ibu tunggal itu hendak sampaikan dan juga perlu kita cadangkan implikasi-implikasi yang membawa kepada practicality. Jadi kita perlu cadangkan kepada siapa, jabatan mana dan dia haruslah boleh menambah baik keadaan ibu tunggal tadi. Dalam kata lain saya tergambar istilah mengkontekstualisasikan dapatan daripada data itu. Betul. Saya selalu berdepan dengan, kerana kami banyak juga melakukan telah. Kebetulan kita berada di dalam pavilion MAPIM ini. Jadi biarlah saya buka persoalan ini secara terbuka, mudah-mudahan ada yang mendengar. Ada waktunya bahkan buku yang diserahkan kepada kami itu, kerana kerja kami menelaah
Okey. Dan saya suka melakukan itu sebab dia membantu saya menyusun apa yang tergambar dalam mata fikir ini dalam kotak-kotak, dalam gobok-gobok yang tertentu untuk memudahkan pengambilan semula. Saya dapati sesetengah pendekatan termasuk di dalam penulisan bersifat akademik ni, dia membawa hujah A tetapi dia terjun kepada konklusi B. Yang saya tak boleh connect the dot. Ini apakah itu juga masalah asas kualitatif? Ya. Itu bawah kategori mana? Sebab saya nak baca nanti. Itu dia mungkin ke bahagian Paradigm yang shift dah tadi ke? hujung-hujung. Ya, paradigm shift tu dia akan membuatkan kita bersedia dari sudut falsafah sekali. Okey. Jadi apabila kita terjun membuat sesuatu kajian kualitatif ini, daripada awal muka surat pertama lagi, Ya. kita paradigma telah berubah dan dengan harapan akhirnya dia betul lah sampai ke sudah. Baik. Okay, tetapi connecting the dot tu itu adalah masalah yang biasa saya lihat pelajar-pelajar hadapi lah. Maksudnya dia cadangkan dan objektif ataupun tujuan kajiannya A, Ya. tapi dia duduk nanti dia mendarat di landasan B. Lebih-lebih lagi doktor, ada kalanya bila buku tu diserahkan kepada yang bentuk ditelaah, saya membaca tajuk dan melihat isi kandungannya, mungkin kerana tesis asalnya bukan tajuknya itu. Tetapi dalam proses penerbitannya dan saya membeli. Selepas saya membeli, saya dapati kandungannya tidak menggambarkan tajuknya. Dia sudah membawa saya sesat entah ke lempangan terbang yang mana. Ya, dan itu adalah masalah biasa Yang juga. sama juga. Ya, dalam penyelidikan kualitatif. Okey. Dalam laporan-laporan kadang-kadang kita tanya A, tetapi cuma bezanya untuk Okey. penyelidikan kualitatifnya, uniknya, Okey. kita tidak boleh terus menuduh ataupun judge Okey. tentang bila kita tengok dia punya akhir dia tak sama macam tujuan asal dia. Sebenarnya kadang-kadang benda tu perlu berlaku kerana apabila kita nak mengkaji sesuatu yang A, Okey. bila kita masuk ke dalam penerokaan untuk meneroka manusia ini, realitinya berbeza daripada apa yang kita mula-mula jangkakan. Baiknya hati nurani doktor, berbaik kenapa sangka pula tu? betul. Baik sangka. Saya dah marah dah. Bila saya beli buku tu saya tak dapat konklusi yang saya nak. Okey. Jadi masih berbaik sangka lagi. Mungkin Hanya ada bila melibatkan tesis kualitatif lah. okey. Sebab ianya dalam konteks penyelidikan tu ia boleh Okey. berlaku. Tak apa, nanti saya kena PM tepi tanya lanjut tentang itu. Kita jumpa di klinik. Ataupun saya kena bawa buku itu ke dalam klinik nanti. Boleh juga. Boleh tanya. Boleh. Sementara klinik ni masih percuma kan. Nanti bila dia mula meletakkan bayaran, saya tak adalah. Belum nak pergi. Jauh pula tu UTHM. Doktor daripada... Online ada tu Tuan Syed. Online ada. Online ada. Okey, tak apa. Macam mana Tuan Asmadi? Kita boleh tanya ni. Sementara percuma ni kita. Okey, daripada 30 ni, tadi kita juga sebenarnya masa kita dah langgar ni. Tapi tak apalah, tengah seronok bersembang kan. Okey. Doktor menyebutkan bahawa Creswell juga dynamic, luas, fleksibel. Mengatakan bahawa 30 ni tidak kejong. Ya, boleh ditambah. Bila menyusun dan menterjemah, doktor ada merasakan 30++ khususnya untuk mengkontekstualisasikan cara penyelidik Malaysia ini berfikir? Adakah? Ada. Wah, Sudah pasti. kenapa malam ni tebakan saya semua menjadi ya? Alhamdulillah. Apa dia? Maksudnya Tuan Syed ni sudah ada ciri-ciri bukan, paradigma. wavelength kita sama. Okey. Wavelength kita sama. Okey. Apa dia? Tadi kemahiran menjadi instrumen. Okey. Sebenarnya tidak ada satu bab khusus untuk itu. Okey. Tapi saya rasa itulah yang saya hujahkan dengan John Creswell. Kenapa bahawa, seorang instrumen Malaysiana itu bermasalah dari cara fikirnya atau budayanya? Apa? dia bukan bermasalah tetapi mungkin norma kita buat Gaya hidup. kajian. Jadi kita tak biasa. Jadi yang biasanya sekiranya dia macam ni, bila kita buat kajian kuantitatif, pelajar selalu yakin kerana ia selari dengan norma dia dan Okey. norma pemikiran yang biasa di Malaysia ini. Tetapi bila buat penyelidikan kualitatif, dia jadi janggal kerana perlu bertukar paradigma kan. Jadi kalau kita guna paradigma yang lama untuk berfikir cara kualitatif, dia macam tak masuk. Dia tak boleh nak, kita panggil bahasa Inggerisnya tak boleh make sense. Ini kena masuk klinik ni baru boleh nampak contohnya ni. Selagi tak masuk klinik ni dia masih konseptual pada Mungkinlah. pengetahuan saya yang nak. mungkinlah. Dia perlu Mungkin. dicontohkan. Saya bayangkan kalau telaah ini doktor macam TED Talk kan, ada slide tunjuk contoh-contoh tu mungkin orang macam saya akan lebih faham lah. Mungkin. Ya, Mungkin. kerana dia perlu dicontohkan. Kerana sifat kualitatif tu sendiri pun abstrak. Abstrak. Dia sangat abstrak. Dan Jadi- saya adalah seseorang yang sangat visual. Okey, okey. Yalah, itu kelemahan saya lah. Tak juga. Mungkin kekuatannya di tempat lain. Cara-cara yang berbeza. Okey. Cara berbeza, betul. Doktor ya, saya sangat menghargai. Saya sebut pada teman-teman, saya kata saya suka cabaran ini. Kerana telaah ini niat akhirnya juga adalah untuk
memerdekakan ruang. Khususnya bila bukunya sifat teknikal macam ni, saya bergulat sebenarnya. Dahlah buku ni diterima lewat kan. Lewat tu kerana ruang ini sebenarnya kita buka akhir kerana ada kekosongan. Asalnya tak ada slot ini. Bukan kerana ITBM atau Dr. Lewat memberikan pada saya. Jadi dalam banyak judul-judul tu tiba-tiba ada satu buku yang sifat dia, saya bergulat macam mana ni nak merakyatkan benda yang macam mana bro? Tapi saya akhirnya menemui bahawa meskipun sifat buku ini teknikal, kalau kita pandai mencuplik, ada dimensi manusiawinya. Sehingga kan orang sosial macam saya masih boleh memanfaatkan, khususnya membaca 2 bab pertama yang ada 9 bahagian itu. Dan sebenarnya kan Tuan Syed, dia memang sangat manusiawi. Ini adalah satu pendekatan ataupun metodologi yang membenarkan manusia menjadi manusia itu. Okay. Ya. Jadi kalau nak merakyatkan, saya rasa boleh saya kongsikan sedikit saya punya pengalaman lah ya. Pada tahun 2015, pada waktu tu saya baru pulang dari pelajar di luar negara. Kemudian pada masa yang sama, kakak saya memperkenalkan saya Bayyinah Institute, iaitu satu pengajian tentang Al-Quran dengan Ustaz Nu'man Ali Khan. Ya, Nu'man Ali Khan. Dalam pada itu saya menyelami dan saya seorang yang sangat aktif menyelami penyelidikan kualitatif dan saya mengajar, saya menyelia dan sebagainya. Jadi apabila kedua-dua ni saya buat, siang saya mengajar ini dan malam saya masuk kelas sebagai pelajar Bayyinah Institute, mungkin klise tetapi saya rasa saya berupaya memahami Al-Quran dan pengajaran Ustaz Nu'man Ali Khan itu dengan lebih baik kerana ia sangat dekat dengan fitrah, kerana ia memang bersifat manusiawi. Jadi sebenarnya bila kita sebut penyelidikan, mungkin kita rasa dia tak cukup rakyat, hanya kerana terminologi. Tetapi sebenarnya penyelidik dan pengkaji-pengkaji ni tanggungjawabnya adalah untuk mengkaji tentang rakyat dan memberi semula manfaat tersebut kepada rakyat. Jadi sebenarnya tak susah untuk merakyatkan apabila kita cuba berbincang tentang teknikal ini dalam bentuk biasa. Tapi cuma dalam sesi telaah ini kerana ia tentang buku ini maka dia menjadi teknikal lah. Tetapi secara jujurnya banyak sebenarnya pengaruh pengetahuan saya daripada kemahiran kualitatif ini mempengaruhi cara pembelajaran saya kepada Al-Quran dan saya lebih menghargai pembelajaran saya di Bayyinah Institute tersebut. Saya hargai doktor mengakhiri, kalau itu kenyataan terakhir lah, saya tak pasti, takut doktor nak menyambung selepas ini dengan kenyataan itu kerana saya mendapati itu juga cabaran tamadun mutakhir ini. Bila mana kita membelah khususnya dunia akademik itu kepada 2 jalur yang sebenarnya bersatu, iaitu sains dan juga sains sosial. Dan antara perkara yang salah kita lakukan sebelum ini adalah apabila pelajar yang mendapat A yang banyak itu aliran sains, seolah-olah macam mereka yang kurang agak tumpul pemikirannya masuk ke aliran sastra dan juga sains sosial. Dan itu adalah suatu yang salah. Dan saya pernah menemui sebuah buku diterbitkan oleh UNESCO, Danger School. Kerana sekolah kita ini meletakkan standard yang sama kepada kecerdasan yang pelbagai. Kita tidak meraihkan kecerdasan pelbagai bentuk itu. Dan ini adalah merupakan kecanggungan yang menyebabkan hari ini kita berfikir sebegini. Iaitu kualitatif dan kuantitatif. Walhal dalam Quran kedua-duanya itu digabung jalin. Hampir-hampir saja kita tidak menemui garis pemisahnya. Kerana kedua-duanya itu saling melengkap. Macam yin and yang tadi. Nampak tak? Buku ni walaupun kualitatif, tapi bila kita bertanya kepada ahlinya, fas'alu ahlu zik in kuntum la ta'lamun. Doktor nak tambah lagi tu? Tak ada. Tak ada juga, saya nampak memegang mikrofon ni. Tapi masa kita kesuntukan. Tak apa doktor, kita berhenti sebelum kenyang supaya penonton, bukan itu saja, Itu dipanggil cliffhanging effect. Supaya penonton kita akan mula mencari-cari klinik apa tadi? Pesakitnya? Ask Dr. Nur. Ask Dr. Nur. Jadi cari, kita promosikan alamat klinik tu di mana? Klinik Ask Dr. Nur berada di tingkat 2 Universiti Tun Hussein Al Malaysia di Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Cuma masuk sahaja, nak kena buat video ni dalam talian, jauh ni. Dalam talian, di mana? Online-nya di mana? Buat appointment. Dia sebenarnya ada nanti, saya sebenarnya ada dia punya QR code untuk scan dan sebagainya. Nanti kami kongsikan. Mat ya, kita kongsikan QR code-nya.
Sementara masih percuma ya? Masih percuma. Kata tahulah bila dah ni kan. Baik sekarang. Ask Dr. No, don't ask Syed Munawar ya. Doktor, terima kasih kerana Alright, terima kasih. pengalaman yang sangat membahagiakan ini. Tuan-tuan boleh dapatkan ini. Ada harganya ke? Saya mencari juga harganya ni. Buat masa ni harga dia RM169. 169, tapi sementara PBA KL sahaja. Sementara PBA KL. Buku-buku sebegini diterbitkan oleh Sage dan ITBM, memang itulah standard piawai harganya. 30 kemahiran asas penyelidik kualitatif yang diterjemahkan oleh Dr. Nur Safura. Ask Dr. No, apa juga soalan susulan, jangan tanya dengan saya. Jadi sekali lagi saya mempromosikan, selain daripada telaah ini kita membawa buku-buku, kami juga membuka ruang ini sekiranya penonton membaca. Jadi bukan hanya soal penterjemah atau penulisnya, kita membuka ruang ini, itu satu. Peringkat kedua, kami mendemokrasikan ruang ini lagi adalah kepada mereka, saya sebut di awal tadi sebelum kita ke udara, ada pertandingan telaah. Jadi boleh menyertai, jadi saya nak tengok kalau hasil daripada ni ada orang yang memegang buku ini, ya, buku yang kita bincang 45 minit ni, apakah mungkin tuan-tuan ulas dalam masa 3 minit? Kalau ada, hampir-hampir pasti macam nak menang je kan Azim kan? Sebab tak ada orang buat buku yang semegah ini untuk ditelaahkan selama 3 minit. Dan kalau dia cabaran berjaya, baru ya, hadiahnya besar, RM500. Alhamdulillah. Jadi RM500. Cik Asmadi, bila lagi buku ni? Mudah untuk menang sebab buku teknikal diulas dalam 3 minit dengan berkesan. Jadi anda manfaatkan ruang ini. Terima kasih sekali lagi doktor. Terima Jangan kasih. serik dengan saya ya. Tak pernah. Datang lagi kalau berani. InsyaAllah. Saya tak pergi ke klinik doktor. Ask Dr. Nur. Okey, terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Salam hibah.